Jom kita solat. Solat. Hari ni suara saya tak ada tau. Awak jadi imam Dia tak sunat lagi ni. Tak sunat. Tak sunat pun boleh jadi imam apa? Tak apalah. Awak lah jadi imam. Awak lah jadi imam. Tak apalah, awak lah jadi imam. Awak lah jadi imam. Saya tak boleh jadi imam, saya cepat lupa. Tak apa, saya makmum. Kat belakang boleh tegur. Awak lah jadi imam. Saya tak cukup umur lagi. Tak cukup umur pun boleh jadi imam apa? Saya baju kotor tak boleh jadi imam. Baju kotor tak apa, asalkan suci. Tak apa jadi imam. Saya tak balik lagi ni. Tak balik pun boleh jadi imam, tak ada masalah. Saya tak kahwin lagi. Awak lah jadi imam. Afdal je, bukan wajib pun. Awak dah jadi imam. Saya mimpi basah malam tadi. Awak lah jadi imam. Dah mandi kan? Dah. Awak lah jadi imam. Awak lah jadi imam. Awak lah jadi imam. Dah. Sejujurnya saya tak jadi imam. Saya tak pandai mengaji. Lah, kenapa tak cakap awal? Nah, ambil ni. Dah, apa kena dengan kayu ni yang mengaji? Ini bukan kayu biasa. Ini alat ketuk teknik Al-Baghdadi. Teknik ni membantu anak cepat kenal huruf, belajar jadi seronok dan tak membosankan. Fokus untuk melahirkan generasi yang cinta Al-Quran sejak kecil lagi. Dan sekarang ni, Tadika Al-Baghdadi tengah buka pendaftaran tau kemasukan untuk umur 4 hingga 6 tahun. Okey. Sekarang saya dah bersedia jadi imam. Alhamdulillah. Okey, jom kita solat rapat-rapat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar.